Sikap jujur dan amanah ni sangat penting. Kita kerja, kita cari makan yang halal untuk anak isteri kita. Ingat, kalau kita buat kerja-kerja yang tidak jujur ataupun khianat, hasil yang kita beri kepada anak-anak kita hasil yang tidak bersih. Percayalah, siapa yang menggunakan hasil yang tidak bersih untuk keluarganya sikit sebanyak akan jumpa dengan kesusahan. Bagi merealisasikan PMBK sebagai sebuah agensi korporat dan peneraju pelaburan strategi Kerajaan Negeri Kelantan, Pelan Hala 7 PMBK tahun 2026-2030 dirangka untuk mendepani cabaran semasa yang semakin mencabar. Dengan segala perkara yang bergerak pantas di zaman kecerdasan buatan ini, PMBK juga perlu seiring bergerak untuk memposisikan diri agar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan agensi-agensi korporat yang lain. Dalam konteks ini, perancangan strategi PMBK perlu berpaksikan tampil uruh yang baik, kejelasan Hala 7 kena jelas, keutamaan berasaskan impak serta keupayaan organisasi menjana nilai tambah yang mampan. Keberhasilan Pelan Hala 7 ini hendaklah diukur melalui disiplin pelaksanaan, pencapaian sasaran utama serta keupayaan organisasi menterjemahkan dasar pada hasil yang memberi manfaat nyata pada kerajaan negeri dan rakyat.